Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Jadi insya-Allah pagi ini kita nak buat perkongsian sedikit berkenaan dengan hadis doa tawassul, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah merupakan salah satu daripada adab-adab ataupun kaifiat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna tawassul ni lah kita dalam doa kita itu kita menyebut hamba-hamba Allah yang mulia, yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa tersebut dan memperkenankannya. Dan ini bukan satu bentuk kesyirikan, tidak ada, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka sama-samalah kita baca hadis tersebut daripada kitab yang saya telah karang, 100 hadis berkenaan dengan solat-solat sunat bersama nota ringkas fiqh. Ya, baik, insya-Allah. Jadi kita tengok ini berkenaan dengan anjuran memperbanyakkan solat sunat di rumah, solat sunat secara berjemaah, sunat rawatib, qabliyah, Jumaat, qabliyah maghrib, isyraq, duha, dan kemudian solat sunat wudu ni, solat sunat taubat, hajat dan istikharah. Ya, hadis 49 ni, tuan-tuan. Hadis yang ke-49 ni insya-Allah dia merujuk kepada solat hajat dan doa tawassul ataupun doa tawajuh. InsyaAllah sama-sama kita tengok, insyaAllah. Baik. Solat hajat dan doa tawassul atau tawajuh. An Uthman bin Hunaifin radhiyallahu anhu. Daripada Uthman bin Hunaif Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata atau beliau mengatakan bahawa anna rajulan dariral basar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang buta daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan faqal, dan berkata, ud'allaha an yu'afiyani, berdoalah kepada Allah untuk memberi keafiatan kepadaku ataupun untuk mengembalikan penglihatanku. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala in syi'ta da'autu laka wa in syi'ta akhartu dzaka fahuwa khair. Kalau kamu mahu, aku akan berdoa untukmu dengan kesembuhan, maksudnya dikembalikan penglihatan. Dan wa in syi'ta, kalau kamu memilih untuk bersabar, maka akhartu dzalika, dan aku akan menangguhkannya, dan ia lebih baik untuk kamu kerana kamu akan dapat pahala sabar dan sebagainya. Maka kata sahabat tersebut, faqal ud'uhu, maka sahabat tersebut kata, mintalah doa ya Rasulullah, doakanlah untukku ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, supaya disembuhkan penglihatanku ini. Fa amarahu an yatawadda, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berwuduk. Okey. Fayuhsinu wudu'ahu, dan dia memperindahkan ataupun memperelokkan wuduknya itu, mengambil wuduk dengan adab-adab yang sempurna, dengan sebaik yang boleh lah. Fayusalli raka'atain, lalu melakukan solat 2 rakaat. Dan oleh kerana solat ini berkaitan dengan hajat, maka sebab itu saya letakkan hadis ini di bawah kategori solat hajat. Wa yad'u bihadzal du'a. Okey. Dan Rasul juga memerintahkan dia supaya setelah dia mengerjakan solat 2 rakaat, maka hendaklah dia berdoa dengan doa inilah. Apa dia doa dia? Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripadamu. Wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadap kepadamu. Dan tengok, binabiyyika, dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyir rahmah, nabi yang membawa rahmat, ya Muhammad, dan dia menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad. Walaupun nanti kalau kita tengok sebahagian ulama anjurkan supaya kita sebut ya Rasulullah, sebab memanggil ya Rasulullah tu lebih beradab. Ni bab adab panjang, tapi saya letak nota kaki tu, tapi saya tak cadang nak huraikan dalam video ringkas ni.
inni tawajjahtu, okey, sesungguhnya aku berhadap bika denganmu ila rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati hadhihi, pada menunaikan hajatku ini. Dan disebut sebab tu kita panggil solat yang dilakukan inilah solat hajat. Dalam doa pun disebut hajat. Fataqdili, okey, fataqdili, dan dalam sebahagian riwayat tentang solat hajat ni, kita sebutlah hajat kita tu apa. Kita sebut hajat kita tu apa, dan kemudian kita kata, ya Allah, kita sebut, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bertawassul denganmu, atau aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku bagi menunaikan hajatku ini. Dan kita pun sebut hajatku ialah ini kan. Fataqdili, maka engkau tunaikanlah ya Allah bagiku. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, terimalah syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam padaku. Okey. Dan kalau kita lihat riwayat ni tuan-tuan adalah riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga diriwayatkan dalam banyak kitab-kitab hadis yang lain, At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi kata hadza hadithun hasanun sahihun gharib, dan sebagainya lah, ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam sebahagian riwayat ada menyebut bahawa lelaki ini lepas tu sembuh. Okey, dan boleh kembali melihat. Dan kalau kita lihat hadis ini adalah merupakan pensyariatan bagi doa tawassul dengan menyebut wahai Muhammad, dan tidak disebut bahawa lelaki tersebut kena menyeru nama Rasulullah SAW dengan didengari oleh Rasulullah SAW. Tidak. Okay, secara umum. Secara umum. Maksudnya dia boleh lakukannya di tempat yang lain yang tak berhadapan secara langsung didengari oleh Rasulullah SAW. Dan atau wahai Rasulullah SAW, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih di atas. Hadis wahai Rasulullah ni sebab macam kita sebutlah nak beradab memanggil Rasulullah, kerana kalau kita tengok para sahabat memanggil Rasulullah dengan gelaran, bukan dengan nama. Okey. Dengan gelaran, bukan dengan nama. Okey. Kecuali Arab-Arab Badui dan orang-orang kafir, dia panggil dengan nama. Macam kita lah. Kita nak panggil ayah kita, kita tak panggil dengan nama dia kan. Ayah saya Jalil, takkan saya kata Jalil, Jalil, tidak. Saya panggil ayah, ayah. Kita panggil pangkat. Maka dengan pangkat tu lebih beradab. Ya. Dan pensyariatan ini tetap kekal walaupun setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ada buat nota lah. Doa ni tidak hanya terhad sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam masih hidup sahaja, ia juga masih boleh diamalkan oleh kita walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat hampir 1435 tahun. Itu ketika saya tulis satu buku ni 1446. Maksudnya lebih kurang 1436 tahun yang lalu. Dan pensyariatan ini sabit dengan sanad-sanad riwayat yang sahih, dan tiada dalil yang menjadi qaid membezakan di antara pensyariatan doa ini hanya ketika baginda masih hidup sahaja. Lepas tu, lepas wafat tak boleh. Seperti mana kata sebahagian golongan ekstrim, mereka kata tawasul dengan Rasulullah SAW ni waktu Rasulullah hidup, Rasulullah SAW hidup tak apa, lepas wafat tak boleh. Tak ada, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Sebab tu kita letakkan nota selepas itu, kemuliaan baginda Rasulullah SAW di sisi Allah tidak pernah berkurangan dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang wafat, orang yang mati syahid, para aulia, yang wafat dengan maqam dengan kedudukan atau maqam ketika dia wafat tersebut, tidak bermakna lepas dia mati kedudukan kemuliaan itu hilang. Tidak, tuan-tuan. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tetap mulia, ketika hidup ke, selepas wafat ke, dalam alam barzakh ke, di alam akhirat ke. Kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah tidak pernah berkurangan. Maka sesiapa yang menyangka bahawa kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam telah hilang dengan kewafatan baginda, lalu mendakwa hadis ini tak terpakai selepas kewafatan baginda, seolah-olah menganggap kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berlaku ketika baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pastinya kefahaman yang tersasar, dan pensyariatan doa ini adalah secara umum, ataupun secara mutlak, tidak dikhususkan pada masa kehidupan Rasulullah sahaja, ataupun tidak diikat dengan kehidupan Rasulullah SAW sahaja. Kerana kaedah usul fiqh juga menyebut,
bahawa sebab yang khusus bagi kedatangan sesebuah hadis tidak dijadikan dalil bagi takhsis keumuman lafaznya. Okey. Apa kaedahnya berbunyi tu? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ataupun pertimbangan yang diberikan kepada nas syarak, Quran dan hadis ni adalah dengan keumuman lafaznya. La bi khususis sabab, bukan diikat, apa kita panggil, pensyariatannya itu hanya dengan sebab-sebab yang berlaku, maka datangnya nas tersebut, sedangkan nas tersebut datang dalam bentuk umum. Maka ia sebab ada kegunaannya dalam memahami dan mentafsirkan nas tersebut. Tetapi apabila nas tersebut adalah dalam bentuk umum, maka ia adalah umum dan sebab itu tidak mentakhsiskannya. Okey, melainkan kalau ada dalil-dalil lain yang menunjukkan ia ditakhsis ataupun diikat dengan ikatan atau syarat-syarat tertentu, dan di sini tak ada tentuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Sebab itu masalah tawassul ni diterima oleh majoriti atau ijma' para ulama. Okey. Bahkan pensyariatan sesuatu perkara pada asalnya adalah untuk semua, melainkan ada dalil pengkhususnya. Okey. Baik, maka alhamdulillah, semoga-moga perkongsian ini memberi manfaat. Dan macam kita sebut tadi, berdoa bertawassul ni adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tetapi dalam berdoa tersebut kita ada menyebut nama hamba Allah yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Okey. Dan dalam hadis ini pastinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia tidak terhad pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pensyariatannya di sisi majoriti para ulama. Okey. Bahkan sebagai ulama kata itu adalah ijma'. Bahkan kita boleh bertawassul dengan mana-mana para hamba Allah yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Okey. Bukannya makna kita meminta daripada dia, tidak. Kita meminta daripada Allah SWT dengan menyebut nama hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga perkongsian ini memberi manfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.